Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 ingin membentangkan tentang analisis komik yang telah kami buat. Seterusnya. Sebelum kami membentangkan analisis komik kami, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Saya Muhammad Daniel Imam bin Muhammad Yusof, Muhammad Ifat Zaki bin Rosli, Muhammad Rushaidi bin Rosli dan juga Muhammad Azrul bin Hamid. Pertama sekali, saya ingin menerangkan tentang tema komik kami. Kami telah menghasilkan komik yang bertemakan cintai alam sekitar. Komik kami berkisahkan dan memaparkan sikap tamak paknya yang sanggup menuba ikan dan mencemarkan ekosistem sungai. Paknya sanggup melakukan apa sahaja demi mendapatkan sumber rezeki yang banyak. Disebabkan sikap tamak dan tidak bertanggungjawab paknya tersebut, ia menyebabkan kesan buruk kepada diri, keluarga dan alam sekitar. Seterusnya saya akan membentangkan tentang pemilihan tajuk kami. Kami telah memilih tajuk Jeritan Anak dari Sungai. Tajuk ini berdasarkan dua situasi utama yang telah kami hasilkan. Situasi yang pertama ialah ikan-ikan yang mati bergelimpangan akibat dituba. Dan situasi yang kedua adalah anak yang menjadi mangsa keracunan disebabkan oleh keracunan yang telah dibuat oleh ayahnya sendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pemilihan watak. Kami telah mencipta dan juga meletakkan dua watak, iaitu watak utama, watak paknya. Watak paknya merupakan seorang ayah tunggal yang tinggal di sebuah kampung. Paknya merupakan seorang yang bergiat aktif dalam aktiviti kampung, terutamanya aktiviti menjala ikan. Paknya mempunyai seorang anak tunggal yang bernama Dolah. Watak paknya juga merupakan watak utama yang menyebabkan sungai tercemar akibat perbuatan racun tuba. Seterusnya, kita beralih kepada watak Dolah. Watak Dolah pula merupakan satu-satunya anak kepada paknya. Dolah juga merupakan mangsa tuba yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Bagi pembuatan komik kami telah memilih dialek ataupun logat daripada negeri Kelantan. Kita serah kepada pembentangan seterusnya. Baiklah, sekarang kita bergerak kepada bahagian prosedur pembinaan komik. Perisian yang kami guna untuk menghasilkan komik digital ini, kami telah menggunakan aplikasi Canva. Aplikasi Canva ini mudah diakses dan juga menyediakan template grafik yang menarik. Aplikasi Canva ini juga mampu menghasilkan komik dalam format digital. Seterusnya, untuk penghasilan grafik dan juga image bagi komik kami telah menggunakan ChatGPT dan juga Grok AI. Aplikasi ini menghasilkan gambar dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan AI dan juga grafik yang dihasilkan sangat mudah mengikut citarasa kami. Seterusnya, suntingan grafik yang sistematik membolehkan penghasilan komik kami menjadi lebih menarik dan juga mudah untuk diakses. Bagi ilustrasi dan latar cerita komik kami, ilustrasi komik ini berbentuk kartun 2D yang memaparkan kehidupan masyarakat yang tinggal di sebuah kampung. Latar-latar yang terdapat dalam komik kami ini termasuklah latar tempat dan juga latar masyarakat. Latar tempat iaitu Sungai Temengan, iaitu sungai utama di kampung Temengan. Sungai Temengan juga merupakan tempat paknya mencari sumber rezeki dan menjala ikan. Seterusnya, Sungai Temengan juga merupakan ekosistem kehidupan sungai dan juga ekosistem yang telah tercemar akibat racun yang dilakukan oleh paknya. Seterusnya, tempat anak paknya yang tidak sedarkan diri akibat terkena racun. Latar masyarakat yang terdapat dalam komik kami iaitu masyarakat kampung, iaitu kehidupan masyarakat kampung yang bergantung kepada sumber alam sebagai sumber utama. Seterusnya, masyarakat yang kurang kesedaran terhadap alam sekitar. Sebagai contohnya, paknya sanggup melakukan apa sahaja demi mendapatkan keuntungan lumayan dengan cara yang tidak baik, iaitu meracun. Akhir sekali, masyarakat yang menyayangi anaknya. Sebagai contoh,
Paknya sangat menyayangi anak tunggalnya sehingga selalu menasihati anaknya. Paknya juga amat kesal dengan perbuatan sehingga menyebabkan anaknya tidak sedarkan diri akibat racun tuba. Baiklah, sekarang kita bergerak kepada elemen semantik dalam komik. Saya serahkan kepada pembentangan seterusnya. Baiklah, kita pergi kepada elemen semantik dalam komik, iaitu penggunaan dalam dialek Kelantan dan istilah-istilahnya. Baiklah, kita pergi yang pertama ialah kadah. Dalam dialek Kelantan, kadah bermaksud bergaduh atau perselisihan faham. Yang kedua pula ialah tohor. Tohor bermaksud air yang tidak dalam. Lebih dikatakan sebagai air yang berada di paras buku lali. Yang ketiga adalah kokah. Kokah bermaksud seseorang yang berada dalam situasi yang susah ataupun getih. Yang keempat adalah jo'om. Jo'om pula merujuk kepada keadaan di mana kita berada dalam keadaan cuaca yang mendung. Yang kelima ialah majar. Majar bermaksud nasib buruk. Yang keenam adalah bokah, iaitu kantoi. Yang ketujuh ialah tumah, yang bermaksud berada di sebuah tempat dalam masa yang lama. Yang kelapan, line, bermaksud sesuatu benda yang berada dalam keadaan tenang dan segar. Yang kesembilan ialah kala. Kala dalam dialek Kelantan bermaksud warna lah. Yang kesepuluh adalah toba, iaitu racun, di mana kita dapat lihat dalam komik ni paknya menggunakan racun lah, ataupun dikenali sebagai toba untuk meraih tangkapan ikan yang banyak lah. Yang ke-11 adalah igak. Igak bermaksud tangkap. Sebagai contoh, tangkap di dalam komik ini memaparkan paknya menangkap ikan di sungai. Dalam dialek Kelantan digunakan igak lah. Okey, baiklah kita pergi kepada kekuatan komik. Yang pertama adalah komik ini mudah untuk digunakan. Komik yang berbentuk digital yang kami hasilkan ini dapat diakses melalui media sosial seperti komputer, telefon pintar, tablet dan lain-lain. Komik ini memudahkan pembaca, pelajar amnya untuk mengakses pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Yang kedua adalah komik ini mudah untuk dihasilkan. Contohnya komik ini kami hasilkan hanya menggunakan pelbagai aplikasi digital seperti Canva dan teknologi AI. Yang ketiga pula adalah komik ini mesra alam. Penghasilan komik ini tidak menggunakan sebarang kertas. Ia dihasilkan menggunakan teknologi digital seperti aplikasi Canva dan teknologi AI. Dan yang keempat adalah komik ini merupakan bahan yang menarik. Komik yang berbentuk digital yang kami hasilkan ini dapat menarik perhatian pembaca, iaitu pelajar untuk membaca kerana ia mempunyai elemen teks, grafik, animasi dan visual yang menarik dan dapat memberi pengalaman membaca yang baik kepada mereka. Seterusnya, okey, kita pergi kepada kelemahan komik pula. Yang pertama adalah komik ini memerlukan peranti dan sambungan internet. Maksudnya komik ini tidak akan dapat diakses jika tidak mempunyai sebarang peranti dan sambungan internet yang lemah. Yang kedua pula adalah komik ini memberi kesan buruk pada mata, iaitu pembaca yang terdedah kepada paparan skrin dalam masa yang agak lama akan membuatkan mata mereka menjadi letih. Yang ketiga pula adalah komik ini sangat mudah untuk dicetak rompak, iaitu komik yang berbentuk digital ini terdedah kepada cetak rompak dan diciplak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan yang terakhir adalah komik ini tidak memberi pengalaman sebarang pengalaman fizikal, iaitu pembaca hanya membaca melalui paparan skrin dan tidak mempunyai pengalaman fizikal seperti membalik halaman komik. Kesimpulannya,
Penggunaan elemen semantik yang terkandung di dalam komik yang kami hasilkan ini dapat memberi pengetahuan baru dan menyampaikan mesej yang bermakna kepada penonton. Gabungan elemen multimedia seperti visual, teks yang ringkas akan mewujudkan kesan yang mendalam kepada penonton dalam menghayati mesej yang hendak disampaikan. Diharapkan penghasilan komik ini memberi manfaat kepada masyarakat bagi mengetahui ilmu semantik terutamanya dalam dialek Kelantan. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.